Bayangkan, satu pasukan askar yang asalnya penyamun, tak ada disiplin, tiba-tiba jadi tentera paling digeruni dalam sejarah China kuno. Macam mana benda ni boleh jadi? Siapa dalang di sebalik transformasi gila ni? Ini kisah sebenar Cao Cao dan tentera Qinzhou yang tak ramai tahu. Pada tahun 192 Masihi, Cao Cao buat keputusan berani. Dia tak hancurkan penyamun Qinzhou yang memang kacau bilau tu. Sebaliknya, dia offer diorang untuk join tentera dia. Ramai gila hairan. Kenapa ambil sampah? Tapi Cao Cao nampak potensi tersembunyi. Dia ada plan lain. Dengan janji tanah dan kehidupan baru, penyamun Qinzhou bersetuju. Cao Cao tak sekadar bagi diorang uniform baru, tapi dia didik diorang jadi askar elit. Dari kumpulan tak berguna, mereka jadi tulang belakang tentera Cao Cao. Strategi ini bukan saja selamatkan nyawa, tapi cipta empayar yang digeruni.